Okay, kamera okay. Hello guys, welcome to Nama Iga Imran. Okay, video untuk kali ni, malam ni kita buat video singkat saja. Jap. Kamera ni macam tak nampak. Banyak buku. Macam biasanya guys, kalau kau tahu, kau orang pernah tengok video aku pertama kali buat, mesti banyak buku sini. Okay. Aku tunjuk pada korang yang inilah, kunci. Macam ni je lah, yeah. Okay. Aku tunjuk pada korang yang produk Nivea Men ni yang aku beli ni daripada ni kakak angkat aku yang tolong belikan. Dan produk ni aku sapu dekat muka aku untuk bagi hilang jerawat dekat muka. Dan benda ni berbaloi juga untuk korang beli. Dan ada benda lain juga sebenarnya. Ni aku rasa dia beli kat Shopee, tapi first aku beli Nivea Men yang first aku beli tu aku beli kat Lawson. Aku minta seorang tu nama dia Kak Raya seorang tolong beli kan. Jadi Nivea Men ni berbaloi jugalah untuk sapu kat muka. Lepas mandi korang gosok-gosokkan sampai kat muka. Dan korang boleh siram sikit dengan air tu. Sekejap, apa benda ni. Okay, korang boleh lah guna benda ni, Nivea Men. Dan produk ni juga baloi juga untuk sapu buang apa minyak-minyak yang berada dekat dalam badan, dalam atas kat muka-muka tu. Korang lepas mandi, korang gosok je. Korang gosok. Lepas tu, smooth. Korang gosok. Lepas tu, korang siram sikit dengan air. Korang tunggu lama sekejap. Lepas tu, korang gosok lah. Carilah kain yang bersih atau tisu ke. Lap kat muka. Lap kat muka bagi bersih. Aku pakai jadi. Tapi aku jimat sikit lah benda ni. Dan ni pun ada juga dia punya ni. Nampak? Berbaloi juga korang nak beli ni. Korang nak beli ni aku rasa murah je kot. Sebab ni nama juga anti-age ni. Nampak tu. Tak nampak ke? Nampak tu. Ni betul ke? Anti apa tu? Nampak. Tak nampak lah. Anti-age ni. Korang tak rasa korang tak nampak ni, tapi produk ni berbaloi juga untuk Nivea Men yang untuk disapukan muka. Sebab muka aku ni kalau korang tengok ni kan, kalau korang selalu tengok, kawan-kawan aku selalu tengok ni kan, banyak jerawat. Dulu aku tak apa, masa aku tak beli produk ni, muka aku banyak jerawat. Tapi sebabkan tengok muka aku. Okeylah. Okey, adalah kurang-kurang sikit. Tapi ada tu apa tiga apa ni jerawat. Tapi sekarang ni makin bersih. Sebenarnya ni kamera aku ni sebenarnya dia tak apa sangat. Okay lah. Boleh lah tu kah. Yang penting kita hilangkan. Dan produk ni korang kena beli juga tau. Produk ni baik juga untuk korang punya kulit. Bersihkan korang punya daripada jerawat, acne. Dia anti jerawat. Korang lepas mandi korang kena pakai ni 2 kali sehari tau. 2 kali sehari. Maksudnya bangun pagi, korang mandi, korang gosok kat muka. Ini apa yang aku tanya kat Meta AI lah. Sebab aku ni tak tahu sangat. Tapi kalau kata cik Ali aku, dia kata lepas mandi gosok. Dan malam pun kau gosok lagi. Bagi bersih dia kau punya ni. Okay. Lepas gosok-gosok tu macam tadi lah aku kata, biarkan tunggu kejap dalam berapa minit tu. Lepas tu kau gosokkan dengan tisu ataupun kain yang bersih. Yang Nivea Men ni aku rasa aku akan pakai juga lah untuk esok pagi aku bangun sekolah. Esok aku dah kelas kan. Yalah, ini aku tak tahu berapa dia orang beli, tapi ni pun berbaloi juga. Dia ada Magnolia Power Charcoal. Lepas tu no skin dry out. Maksudnya kulit itu tidak akan mengering, terkeluar daripada pengeringan.
Tahu lah, aku rasa aku bahasa Inggeris ni kalau aku nampak perkataan tu macam tahu, aku main ubuh jayat dah. Yang penting bacaan dia macam betul walaupun tak betul je bacaan dia. Boleh lah kan. Okay. Dan dia ni anti-age dan plus dengan detox mood foams Nivea Men. Kita review je produk ni yang sangat berbaloi dan korang kena beli. Aku support Nivea Men ni. Bila kita gunakan dalam sehari hidup kita, kita akan guna benda ni. Dan satu lagi, kelebihan dia adalah banyak kelebihan daripada Nivea Men ni. Korang sapu juga muka. Sapu je. Pagi hilang jerawat. Dia tak adalah hilang sepenuhnya. Banyak manfaat. Dan korang beli Okay. Itu saja kan. Bye. Jumpa episod sebelumnya. Sebelumnya pula. Episod seterusnya. Bye.